Wow, apa ni? So hari ni saya akan temu bual cikgu PSS kita. Jom. Cikgu, saya nak tanya boleh? Apakah aktiviti yang sedang berlangsung kat dalam PSS kita? Okey, untuk makluman semua, sepanjang bulan Ramadan ni kita adakan satu program iaitu Ramadan at PSS. Okey, ini adalah anjuran bersama Pusat Sumber Sekolah dan juga Panitia Pendidikan Islam dan juga Surau An-Nur sekolah kita. Okey, so sepanjang bulan Ramadan ini kita mengajak murid-murid untuk datang ke sekolah, hadir ke PSS bagi melaksanakan pelbagai aktiviti pada waktu rehat terutamanya. Jadi ini dapatlah sebagai satu pengisian yang bermanfaat kepada pelajar-pelajar kita ni supaya masa tu digunakan dengan sebaiknya. Okey, jadi pelbagai aktiviti diadakan di sini. Soalan kedua, apakah aktiviti yang PSS kita lakukan? Okey, untuk aktiviti sebagai pengisian, memandangkan ini adalah program kerjasama antara kita dengan Panitia Pendidikan Islam. Panitia Pendidikan Islam telah menyediakan pelbagai soalan kuis. Antaranya ada silang kata, cari perkataan, menulis perkataan dalam tulisan jawi. Okey, dan juga kuis-kuis lain lah. Jadi murid-murid yang hadir ni setiap hari mereka akan kumpulkan cop selama 10 hari dan apabila cop itu penuh mereka dapat redeem ataupun tebus dengan hadiah yang disediakan. Di samping itu mereka juga sangat tertarik untuk menyertai cabutan bertuah. Okey, bila cop tu penuh mereka boleh masukkan dalam kotak dan akan ada cabutan bertuah yang mana hadiahnya lebih menarik, akan disediakan selepas Hari Raya Aidilfitri nanti. Okey, soalan ketiga, apa hadiah yang diberikan? Hadiah untuk yang hadir bagi cop penuh tu, kita sediakan satu keychain yang mana kita dah buat khas dengan nama program kita iaitu Jom Ramadan at PSS. Okey, kita ada tagline iaitu Jom Rehat, Jom Berkat. Kita nak pastikan waktu berkat lah kita punya waktu rehat ni. Okay, terima kasih cikgu. Okay. Jom kita tanya pendapat beberapa orang murid. Awak nak tanya sikit boleh? Boleh? Bangat bang. Apa pendapat korang tentang program yang kita orang laksanakan ni? Pendapat saya best lah sebab boleh study. Dan lagi kalau cikgu bagi kerja, jadi time rehat ni kan, kita tak makan, kita boleh belajar, boleh buat kerja macam tu, Mat. Okey, kita juga boleh meluangkan masa bersama kawan dengan bermain congkak ataupun chess dekat PSS ni. Dan PSS juga menyediakan kad. Kalau kad ni dah penuh, korang boleh dapat keychain. So, ianya sangat-sangat berbaloi lah kalau datang PSS. Okey, terima kasih.